yang jaga tu. Tu orang yang jaga dia ke? Oh. Okey, jom kita pergi turun. Okey, apa yang kita lihat dekat sini? Ni tempat yang kita nak sewa. Sekejap, kita pusing belah sini ya. Ke depan, depan ni terus pantai. Okey, kejap lagi kita tengok dalam ruangan dalam tempat ni. Kita punya ambil mana situ? Okey, jom kita tengok bahagian dalam chalet yang kita sewa ni ya. Okey, dekat sini kita ada katil. Boleh tidur 2 orang lah. Okey, inilah ruangan dia. Tempat solat ataupun apa-apalah. Nak rehat, nak duduk. Kat sini ada TV, kipas. Tempat ni sebenarnya ada aircon tapi dia orang belum pasang. So akan datang mungkin dia akan pasang kat situ lah. Okey, kat sini tandas. Oh, okey, pasang lampu dulu. Ada cermin, sejadah, hanger, tong sampah, penyapu, tandas. Okey, agak sesuai dengan saiz dia yang compact. Selesa walaupun kita nampak dari luar nampak kecil, tapi sebenarnya cukup lah, sangat selesa. Okey, macam ni ya. Okey, jom kita pergi kat luar semula untuk kita tengok perbandingan di antara apa yang kita nampak kat dalam dengan dekat luar. Sebab apa? Dekat luar kita terasa dia kecil, tapi bila kat dalam cukup selesa. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Depan ni pantai. Ada jari canda. Nampak jari canda? Ya. Okey, sekarang jam 5. So tadi kita orang main pantainya agak lama lah, dalam beberapa jam. So tak ada rekod apa-apa lah waktu tu, sebab ralik sangat main. Okey, Aidil tengah makan spaghetti. Dah 2 kali tambah sebab penat sangat. Tu 2 orang masih tak nak naik lagi. Kejap lagi. Wah. Okey, sekarang jam 9 malam.
Okay, kita nak tengok suasana malam kat sini. Dekat atas ni kita ada spotlight yang menggunakan solar. Jadi hasil dia membuatkan kawasan tempat ni agak cerah sebab banyak solar dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke sana tu lebihlah 10. So memang cerah tempat ni. Cuma bahagian ke pantai sajalah gelap sebab tak ada lampu solar dekat sana. Dekat belah sana ada tempat untuk sewa berkemah. So dia bukan homestay ataupun chalet lah, sebab ruang dia terbuka. Kat sana kita boleh sewa juga, tapi kena bawa kemah sendiri. Ada tempat barbecue kat situ. Ini tempat saya parking kereta. Dan ini tempat saya tidur. Sebenarnya boleh je parking kat mana-mana pun kawasan ni, sebab tadi dah berhenti kat situ, dah malas dah nak alih. Oleh sebab banyak nyamuk, so kita pasang unggun api kat sini. Okey, suasana kat sini memang tenang. So kalau korang nak bercuti dan nak healing, sesuai lah tempat macam ni. Daripada korang ambil hotel yang di dalam bandar, sangat berbeza lah dengan kita stay dekat tempat-tempat yang lebih kepada nature macam ni. Adik, adik makan apa? Adik makan apa? Abang, jangan jauh sangat tinggal adik. Adik, takut air makan. Sekarang 7.40. Okey, sekarang kita nak pergi tengok dia orang main apa ni sebenarnya. Adik main apa ni? Tu. Buat apa? Cari ketam. Sekarang ni cuaca hujan. Dah merintik sikit dah ni. Nak buat apa longkang ni? Tak tahu. Okey, sekarang kita nak pergi jalan-jalan dekat kawasan sekitar chalet yang saya sewa ni. Dekat sini ada papan tanda beritahu ini adalah sempadan pembersihan alam flora. Maknanya kerja-kerja pembersihan hanya dilakukan setakat kawasan sini saja, sempadan ni. So belah sana memang agak
bersepah sikit lah. Sebab di sini bukan tanggungjawab pihak Alam Flora untuk membersihkan kawasan sini. So jom kita pergi tengok-tengok tempat ni. Dekat sini saya ada jumpa macam tapak untuk buat rumah ataupun tapak untuk buat chalet lah. Ada beberapa tapak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin tapak pembinaan yang dah tergendala. Dekat sini ada kayu balak besar. Kita teruskan lagi perjalanan. Okey, sepanjang perjalanan saya ni memang banyak sampah. Tapi kerja-kerja pembersihan ni perlu dilakukan menggunakan banyak tenaga kerja ni. Kalau untuk melakukan pembersihan dengan lebih cepat. Sebab memang banyaklah daripada sini sampai ke sana, sampai hujung sana tu. Semuanya sampah yang telah ditolak daripada air laut sana. Dia tolak naik ke atas. Okey, jam 11.23. Kita dah kemas-kemas dan nak balik dah. Cuma rehat dulu sikit lagi sampai pukul 12. Air dah makin naik dekat kawasan sini. Sebelum ni kita orang mandi dekat sana baru boleh cecah air. Sekarang depan ni je.